Selamat malam. Ada satu tempat yang penuh dengan rahsia dan kisah seram. Ini bukan sekadar legenda, tetapi pengalaman nyata. Bukit Melawati, Kuala Selangor. Bukit Melawati dahulu tempat tinggal raja dan tentera, tapi sekarang ia menjadi tempat yang ramai orang berani tak nak jejak. Kenapa? Sebab ramai yang sudah menemui penunggu yang tak pernah tidur. Pada malam tertentu, ada yang mendengar suara aneh, langkah-langkah berat, dan kadang-kadang ada yang terlihat bayang-bayang manusia bergerak tanpa sebab. Ada yang mengatakan mereka yang berani mendaki bukit ini pada waktu malam kadang-kadang akan terserempak dengan kelibat seorang lelaki tua berjubah hitam. Ada yang cakap dia adalah roh penjaga lama yang mati dalam peperangan dan kini dia tidak mahu meninggalkan tempat ini. Dan yang paling menakutkan, jika kamu berani datang seorang diri, kamu akan merasa seperti ada yang sedang mengawasi kamu dari mana. Suara angin. Siapa yang berani, mereka akan datang. Jadi, kalau kamu pernah dengar tentang Bukit Melawati, jangan hanya percaya apa yang orang kata kerana ada rahsia yang tak terungkap. Mungkin kamu akan jadi salah satu saksi seterusnya. Sila like, share dan komen apa pendapat anda.